Kami telah menemui begitu banyak kesilapan animasi dalam Bluey dan hari ini kami akan melihat kesemuanya. Seperti dalam episod Nenek-Nenek, apabila Janet dan Rita masuk ke dapur, kita dapat lihat tiada apa-apa di pemegang oven tetapi hanya beberapa bingkai. Kemudian, tiba-tiba ada tuala muncul di situ. Selain itu, dalam babak ini, terdapat 6 tin di atas rantai. Tetapi apabila babak bertukar dari bingo ke Chili, kita dapat lihat Chili sedang mengutip tin-tin tersebut. Tetapi kesilapannya ialah terdapat 6 tin di atas lantai dan 2 di tangan Chili. Jadi jumlahnya 8. Tetapi sebelum ini, hanya 6 tin di atas lantai. Dari mana datangnya 2 tin tambahan itu? Dalam episod The Weekend, ketika Bluey dan Bingo sedang bergusti dengan Bandit, kami perasan banyak kesilapan. Seperti dalam babak ini. Untuk seketika, Bingo kehilangan sebelah matanya. Dan dalam bingkai ini, kaki Bingo kelihatan luar biasa panjang dan di sini, lengannya pula luar biasa panjang. Kemudian, keluarga Hiller bermain permainan olok-olok di mana Bingo berpura-pura menjadi patung dan apabila dia berlari ke arah sofa, kita boleh nampak 3 mainan berhampirannya. Sebuah kereta mainan, patung lembut dan sebiji bola tenis. Tetapi hanya beberapa bingkai kemudian, apabila Bandit datang untuk mengambil Bingo, kereta mainan itu hilang. Dan juga, bola tenis itu berubah kedudukannya. Dan bukan itu saja. Apabila Bingo berlari keluar dari rumah dan menjadi patung, kita dapat lihat belakangnya menghadap ke rumah. Tetapi apabila kita melihat adegan yang sama dari sudut berbeza, Bingo kini berdiri mengiring ke rumah. Dalam episod Kerai TV, apabila Bluey dan Bingo melihat Terriers melalui kamera keselamatan, kita boleh perasan ibu Terrier juga ada di situ. Melihat beberapa kincu, sekarang fokus pada 3 kincu di sini. Seperti yang kita boleh lihat, semuanya berwarna merah jambu. Tetapi kesilapannya ialah apabila babak bertukar kepada mereka, salah satu gincu kini telah bertukar menjadi merah, sedangkan tadi ketiga-tiganya berwarna merah jambu. Seperti yang kita tahu sekarang, Bandit adalah mangsa kepada kesilapan animasi berkaitan rambut. Dan dalam episod Pari-Pari, dia sekali lagi mengalami keguguran rambut. Di sini, keluarga Hiller sedang bermain permainan olok-olok, di mana Bandit mengejek Pari-Pari supaya buat yang paling teruk. Akibatnya, Bingo kini membeku dengan jarinya di dalam hidung. Bluey meletakkan kesalahan sepenuhnya pada Bandit dan untuk membetulkan kesilapannya, Bandit terus melakukan tarian jig Ireland di sekeliling peti surat. Sejurus selepas dia mengangkat Bingo, bulu di atas matanya hilang. Dan bukan itu saja. Semasa dia menari sambil memegang Bingo, Bingo terkena hidung Bandit. Kami mesti katakan, para animator perlu beri Bandit rehat daripada kesilapan-kesilapan ini. Dalam episod The Beach, Bluey seronok melompati jejak kaki Chili di atas pasir. Apabila kita melihat jejak kaki itu dari atas, terdapat ruang di antara mereka. Tetapi, apabila Bluey melompat tepat di ruang itu, dia tidak meninggalkan jejak kakinya sendiri. Kesilapan seterusnya boleh ditemui dalam episod Brownie Bear. Pada permulaan episod, Bluey dan Bingo sedang bermain dengan Play-Doh. Dan jika anda lihat di belakang mereka, kita boleh nampak sebuah almari dengan pasu bunga di atasnya. Sekarang lihat kedudukan pasu bunga itu. Ia terletak berhampiran tepi di sebelah kanan almari tersebut. Tetapi kesilapannya ialah, apabila babak bertukar kepada Bandit dan Chili, kita melihat almari itu dari sudut yang berbeza. Tetapi, lihat kedudukan pasu bunga itu. Sekarang ia telah berpindah ke sebelah kiri, sedangkan tadi ia berada di sebelah kanan. Dalam episod Butterflies, Bluey, Bingo dan Judo sedang bermain satu permainan yang menyeronokkan. Dan selepas satu masalah kecil yang berlaku dalam episod itu, terutamanya antara Judo dan Bingo, ketiga-tiga mereka berbaik semula dan sambung bermain. Sekarang, ketiga-tiga anak anjing itu mahu menjadi manusia. Dan tiada seorang pun yang mahu berpura-pura menjadi rama-rama, jadi mereka tertanya-tanya, siapa yang boleh mereka buru? Tepat pada saat mereka mendengar Bandit yang malang bersenandung, sambil selesai menurunkan pakaian, jika anda jeda tepat ketika Bandit sedang dihancurkan sepenuhnya oleh kumpulan anak anjing itu, anda akan perasan bahawa watak itu menjadi sangat terbelit dan tidak dapat dikenali langsung. Sebagai contoh, perhatikan bahawa lengannya terus ke pipinya yang sangat pelik. Bandit yang malang, nampaknya dia menjadi mangsa semua orang, malah animator rancangan itu sendiri. Satu lagi kesilapan lucu adalah dalam episod yang dipanggil Sheep Sheepdog.
di mana bandit berpura-pura menjadi seekor biri-biri. Bingo mahu memberi kambing biri-biri itu rumput yang sedap. Apabila kambing biri-biri itu makan rumput dari tangan Bingo, perhatikan tangannya dengan teliti. Nampaknya biri-biri itu makan sekali tangan ni juga. Ia terus hilang begitu saja. Dalam episod takeaway, apabila bandit masuk ke dalam restoran untuk periksa sama ada makanan sudah siap, budak-budak perempuan itu terus bermain di luar seolah-olah mereka berada di restoran mereka sendiri. Kesilapannya ialah, pada satu ketika, Bingo makan makanan pedas yang ditinggalkan oleh bandit. Dan apabila bandit kembali keluar, Bingo meludah makanan pedas itu dari mulutnya ke muka bandit yang malang. Perhatikan bahawa apabila dia melakukan perkara ini, bandit memalingkan mukanya ke tepi dan kita dapat lihat kedua-dua belah mukanya menjadi kotor. Kemudian dia mengelap mukanya dengan lengan dan kini mukanya menjadi bersih sepenuhnya. Tetapi bagaimana itu boleh berlaku? Sedangkan di antara kedua-dua belah mukanya, terdapat muncung yang menghalangnya daripada mengelap kedua-dua belah kepalanya. Dalam episod Family Meeting, Bluey menuduh bandit kentut di mukanya dan memulakan perbincangan keluarga untuk mencari kebenaran. Penyataan dan bukti yang bercanggah muncul, tetapi akhirnya kebenaran terbongkar membawa kepada permohonan maaf. Kisah lucu ini juga mempunyai kesilapan animasi yang kelakar dan sangat sukar untuk dikenal pasti. Semasa ucapan Chili, mata Bluey tiba-tiba bergegar. Tetapi, seperti yang kami katakan, itu hanya berlaku untuk beberapa bingkai sahaja yang memang sukar untuk dikesan. Seperti dalam minisode mini Drums, Chili, Bluey dan Bingo sedang melawat sebuah kedai muzik untuk bertanya tentang kelas biola untuk Bingo. Dan semasa adegan di mana Bingo sedang bermain drum, kami perasan satu kesilapan yang sangat pelik. Pada saat ini, jika kita zoom ke latar belakang, kita boleh nampak Chili dan Bluey. Tapi lihat pada kaki Bluey. Ia kelihatan tidak seimbang. Dan bukan itu sahaja. Bluey di sini juga sedang terapung. Kakinya tidak menyentuh lantai. Tetapi dalam beberapa saat, dia kembali seperti biasa. Sejak bila Bluey pandai terapung di udara? Seterusnya, dalam episod Bob Bilby, kami perasan satu kesilapan kesinambungan yang lucu. Kesilapan itu berlaku apabila Bingo memanjat ke atas belakang bandit. Tepat pada ketika ini, apabila Bluey sedang mengambil gambar bandit dan Bingo, wajah bandit yang dipaparkan di skrin telefon kelihatan berbeza daripada rupa sebenarnya. Jika kita lihat pada wajah sebenarnya, matanya tertutup sepenuhnya, tetapi di skrin, matanya sedikit terbuka. Kembali kepada minisode mini Drums, di mana kita melihat Bluey terapung di udara, kami perasan satu lagi kesilapan pelik. Dan nampaknya kedai muzik ini memang ajaib. Tepat ketika Chili sedang bercakap dengan pekerja kedai bersama Bluey dan Bingo, kita boleh nampak pelbagai alat muzik di latar belakang. Tapi untuk sekarang, mari kita fokus pada 3 barang ini sahaja. Seperti yang kita boleh lihat, betul-betul di belakang Bingo, ada satu pembesar suara berbentuk segi empat tepat dan di sebelahnya ada pembesar suara berbentuk segi empat sama. Dan juga ada sebuah drum. Tetapi kesilapannya ialah beberapa saat kemudian apabila Bingo mula bermain drum, kita boleh perasan bahawa pembesar suara berbentuk segi empat tepat itu sudah tiada lagi. Dan satu lagi pembesar suara tiba-tiba muncul di sebelah drum. Sekarang, mari kita bincangkan tentang satu lagi kes kehilangan. Dalam episod TV Shop, Bandit, Bluey dan Bingo melawat kedai suplemen. Sementara Bandit sedang memeriksa suplemen, Bluey dan Bingo seronok bermain dengan kamera CCTV. Tetapi kesilapannya ialah, dalam salah satu babak, kita boleh perasan salah satu terrier melintasi rak yang mempunyai 5 balang serbuk protein. 2 di atas dan 3 di bawah. Mari kita lihat juga masa di sini. Ia adalah 3 jam, 17 minit dan 56 saat. Tetapi tepat 12 saat kemudian, kita dapat melihat rak yang sama sekali lagi. Tetapi kali ini, hanya ada 2 balang serbuk protein. Kemana perginya balang-balang yang lain? Pasti tiada siapa yang mengambil 3 balang dalam masa 12 saat, kan? Dalam episod Pass the Puzzle, kami perasan kesilapan yang paling pelik setakat ini. Ayah lelaki sedang menjadi hos permainan Pass the Puzzle, tetapi dia telah mengubah peraturannya. Melihat reaksi ibu bapa, jelas mereka tidak berpuas hati dengannya. Tapi tunggu, ada kesilapan di sini. Jika kita zoom pada ibu Jasper G, kita boleh perasan tangannya nampak agak pelik. Dia betul-betul ada 2 lengan di sebelah yang sama. Nampaknya animator telah tersalah letak tangannya. Jika anda sedang menikmati video ini setakat ini,
Jangan lupa untuk tinggalkan tanda suka. Sekarang mari kita bincang tentang Bandit dan masalah bulunya sekali lagi. Seperti yang kita semua tahu sekarang, Bandit sering menjadi mangsa kesilapan animasi berkaitan bulu. Dan kami jumpa satu lagi. Dalam episod Mini Bluey, ketika dia sedang menyediakan sandwich sarapan untuk Bluey dan Bingo, bulu di belakang kepalanya hilang seketika. Ini benar-benar berlaku hanya untuk mikrosaat, tetapi mata tajam kami berjaya menangkapnya. Kembali ke episod Bob Bilby. Kami perasan satu lagi kesilapan kesinambungan. Tepat ketika Bingo sedang menunjukkan album penggembaraan Bob Bilby, kita boleh perasan Jasper W juga muncul di situ. Tapi masalahnya, kalau kita lihat pada tangannya, ia berwarna hitam, sedangkan biasanya tangannya berwarna coklat seperti yang kita boleh lihat dalam kemunculan dia sebelum ini. Ini adalah kesilapan kesinambungan. Sekarang mari kita lihat satu lagi kesilapan kesinambungan. Dalam episod Grannies, Bluey dan Bingo sedang bermain permainan olok-olok, berpura-pura menjadi nenek bernama Janet dan Rita. Dalam salah satu babak, ketika nenek-nenek itu masuk ke dalam kereta mereka, kita boleh perasan bahawa kaki mereka menembusi lantai kenderaan tersebut. Tetapi kesilapannya ialah, beberapa saat kemudian, apabila kereta nenek itu terlanggar, kita boleh perasan bahawa bahagian bawah kereta itu sepenuhnya pejal. Tiada ruang untuk kaki menembusi. Tetapi tadi, kita jelas nampak kaki mereka menembusi lantai. Sekarang kesilapan seterusnya ini memang sangat melucukan dan sudah tentu ia berkaitan dengan Bandit yang malang. Dalam salah satu episod, Bandit sedang bermain permainan pura-pura dengan Bluey dan Bingo, berpura-pura menjadi mesin cakar. Selepas kanak-kanak itu menyerang Bandit kerana tidak membenarkan mereka memenangi mangkuk aiskrim tanpa had, Bandit terlanggar kakinya pada meja. Sekarang, lihat betul-betul di sini. Bandit terlanggar kaki kanannya, tetapi dia mengangkat kaki kirinya kerana kesakitan. Dan sekali lagi, apabila dia berada di meja makan, lutut kanannya pula yang berbalut. Serius, para animator perlu beri Bandit rehat sekejap. Dalam episod Takeaway, kita dapat lihat bahawa orang yang bertanggungjawab menyediakan makanan yang dipesan oleh Bandit berada di dalam kedai bekerja dan mengambil pesanan keluarga Hila. Perhatikan bahawa bulunya di kepala sepenuhnya cerah. Setakat ini, semuanya baik. Tetapi apabila kita sampai ke penghujung episod, wanita restoran itu muncul dan akhirnya menyerahkan pesanan Bandit kepadanya. Perhatikan bahawa bulunya tidak sepenuhnya cerah, tetapi sebenarnya bahagian bawahnya cerah dan bahagian atasnya kelabu. Ini menunjukkan bahawa terdapat satu lagi kesilapan animasi dalam bahagian episod ini. Seterusnya, dalam episod Christmas Swim, kami perasan satu kesilapan yang sangat menarik. Dalam episod itu, seluruh keluarga Hila telah berkumpul bersama dan sedang membuka hadiah mereka. Namun, apabila tiba giliran Muffin untuk membuka hadiahnya, sesuatu yang luar tabik berlaku. Perhatikan bahawa bungkusan itu dibalut dengan kemas seperti sepatutnya dengan lipatan kertas hadiah yang biasa. Tetapi, apabila Muffin mengoyakkan kertas di sekeliling hadiah itu, jika anda lihat di bahagian sisi kotak, anda akan nampak lipatan kertas pembalut itu tiba-tiba hilang begitu sahaja tanpa sebab. Ini nampaknya seperti magic Muffin. Dalam salah satu episod, Jack, Rusty dan Mackenzie sedang bermain satu permainan di mana mereka berpura-pura berada di dalam sebuah kapal angkasa. Tetapi kesilapan berlaku apabila Jack dan Rusty membawa Mackenzie kembali ke kapal angkasanya. Perhatikan bahawa semuanya kelihatan normal kecuali Mackenzie. Keningnya tiba-tiba hilang begitu saja. Jika anda menonton episod itu, anda akan lihat bahawa keningnya sentiasa ada kecuali dalam babak itu. Dalam episod Backpackers, kita lihat Bandit dan Chili mengenang zaman muda mereka ketika mereka mengembara bersama sebelum mereka mempunyai anak. Tetapi sekarang, bukannya beg galas, mereka membawa dua anak perempuan mereka bersama Socks dan Muffin. Sekarang perhatikan bahawa berhampiran kaki Bandit dan di belakang ekor Chili, terdapat beberapa mainan yang ditinggalkan oleh Bingo dan Bluey. Tetapi, jika anda terus menonton episod ini, anda akan melihat bahawa dalam babak seterusnya, mainan itu tiba-tiba hilang, seolah-olah seseorang telah menyimpannya, yang mustahil kerana seluruh keluarga sedang bermain bersama. Nampaknya para animator terlupa untuk meletakkan semula barang-barang itu dalam babak tersebut. Dalam episod The Creek, sesuatu yang pelik berlaku kepada Mackenzie. Tetapi sebelum kita melihat kesilapan ini, kita perlu melihat penampilan Mackenzie. Dia mempunyai bulu hitam dan putih
Dan kedua-dua kaki belakangnya mempunyai warna yang berbeza, dengan kaki kiri mempunyai lebih banyak bulu hitam dan kaki kanan mempunyai lebih banyak bulu putih. Tetapi dalam episod itu, sesuatu yang pelik berlaku di penghujungnya. Semasa mereka pulang dari perjalanan ke anak sungai, semua orang menjadi kotor dan ada lumpur di kaki mereka. Tetapi tunggu. Lihat pada kaki Mackenzie. Kedua-dua kaki itu kelihatan normal dalam satu babak. Tetapi tiba-tiba, kedua-duanya menjadi putih dalam babak seterusnya. Kembali ke episod Backpackers, kami perasan ada lagi beberapa kesilapan. Dalam babak di mana bandit pergi membeli croissant, apabila dia sampai ke penjual itu, kita dapat lihat tompok-tompok bingo adalah normal. Kita boleh nampak tompok di kepalanya dan tompok bulat di belakangnya. Tetapi, apabila bandit pergi mengambil duit dari dompetnya, perhatikan bahawa untuk seketika, tompok-tompok di kepala dan belakang bingo bergabung menjadi satu. Namun, sebaik sahaja babak itu di zoom keluar, anda akan lihat tompok-tompok itu secara ajaib telah berpisah semula. Selain itu, kami juga perasan bahawa dalam urutan yang sama, sebaik sahaja bandit mengambil pisang, kami lihat tompok-tompok di belakang Louis terletak lebih ke belakang dan hampir tidak kelihatan. Tetapi apabila babak bertukar, dua tompok itu jelas kelihatan di sisi Louis. Tetapi, bagaimana itu boleh berlaku sedangkan setengah saat yang lalu, tompok-tompok itu berada lebih ke belakang? Ia sememangnya satu misteri besar. Seperti dalam episod Dead Robot, kami menemui kesilapan paling pelik yang pernah kami lihat. Apabila Bluey dan Bingo sedang menyerang bandit secara main-main, sesuatu yang pelik berlaku pada Bluey. Jika kita perlahan adegan ini dan jeda pada saat yang tepat, kita boleh nampak kesilapan itu. Sekarang saya rasa kita tak perlu terangkan lagi tentang kesilapan ini. Bluey nampak macam badak sumbu yang pelik. Dalam episod Hospital, Bluey berpura-pura menjadi doktor dan bandit ialah pesakitnya. Dan dalam adegan ini, Bluey membuka balutan bandit dan membuangnya di atas permaidani. Tapi hanya beberapa adegan kemudian, balutan itu hilang tanpa sesiapa pun menyentuhnya. Berbeza dengan namanya, episod Perfect sebenarnya tidak sempurna langsung kerana kami perasan ada kesilapan animasi yang lucu. Lihat gambar Bluey di dinding ini. Ia memang ada di situ, tetapi apabila babak bertukar, gambar itu hilang. Dalam episod Mount Mom and Dad, apabila Chili membuka pintu, kita boleh lihat tiada apa-apa di tangannya. Tetapi dalam babak seterusnya, tiba-tiba beg muncul secara ajaib. Dan dalam babak di mana Bingo memegang teropong, kita boleh lihat jarinya di atas teropong itu, tetapi lengannya hilang. Kesilapan seterusnya ini memang sangat lucu. Dan sekali lagi, mangsanya tidak lain tidak bukan ialah bandit yang malang. Dalam episod The Claw, dia bermain permainan pura-pura dengan Bluey dan Bingo berlakon sebagai mesin cakar. Tetapi selepas menolak permintaan mereka untuk memberikan mangkuk aiskrim tanpa had, kanak-kanak itu melancarkan serangan penuh dan bandit akhirnya terhantuk kakinya pada meja. Sekarang, di sinilah perkara menjadi lucu. Dia jelas-jelas terhantuk kaki kanannya, tetapi kemudian dia mengangkat kaki kirinya kerana kesakitan. Dan kemudian, di meja makan, lutut kanannya pula yang secara ajaib dibalut. Sama ada bandit tak dapat membezakan kiri dan kanan atau mungkin animator yang tak boleh. Dalam episod Bucky Boats, Mackenzie dan Captain sedang bermain Bucky Boat apabila Mia dan Bluey mengganggu mereka. Dan di latar belakang, kita boleh nampak Calypso duduk di atas batu besar sedang mengait sesuatu. Setakat ini, semuanya baik. Kemudian, dalam episod itu, Captain dan Mia berlari pergi untuk bermain bersama, meninggalkan Bluey dan Mackenzie. Apabila Calypso menghampiri Bluey dan Mackenzie, kita boleh perasan batu yang Calypso duduk tadi masih ada di situ. Tetapi beberapa saat kemudian, apabila Bucky Boats meluncur turun dari pancutan air, jika kita lihat pada latar belakang, kita tidak dapat melihat batu itu lagi. Kemana ia menghilang? Saya rasa tiada sesiapa di sini yang boleh mengangkat batu itu. Ini semestinya satu kesilapan animasi. Dalam episod The Creek, sesuatu yang pelik berlaku pada Mackenzie. Tetapi sebelum kita melihat kesilapan ini, kita perlu melihat penampilan Mackenzie dahulu. Dia mempunyai bulu hitam dan putih dan kedua-dua kaki belakangnya mempunyai warna yang berbeza dengan kaki kiri lebih banyak bulu hitam dan kaki kanan lebih banyak bulu putih. Tetapi dalam episod itu, sesuatu yang lucu berlaku di penghujungnya. Semasa mereka pulang dari perjalanan ke anak sungai, semua orang menjadi kotor dan ada lumpur di kaki mereka. Tetapi tunggu dulu. Lihat pada kaki Mackenzie. Kedua-duanya kelihatan normal dalam satu babak.
Tetapi, tiba-tiba, kedua-duanya menjadi putih dalam babak seterusnya. Dalam episod Dirt, Judo sangat ingin bermain di tanah bersama Bluey dan Bingo. Tetapi, dia tidak sepatutnya mengotorkan dirinya. Kemudian, dalam episod itu, kita dapat melihat Judo kelihatan sedih dan duduk di tangga di hadapan rumahnya. Sekarang, lihat dengan teliti. Tepat ketika Wendy pergi duduk di sebelah Judo untuk menenangkannya, ekor Wendy menembusi tangga itu. Ia berlaku dalam 1 milisaat sahaja. Tetapi, mata kita yang tajam berjaya mengesannya. Seterusnya, dalam episod hotel, Bluey dan Bingo sedang bermain satu permainan yang menyeronokkan. Semasa mereka bermain, satu kesilapan lucu berlaku. Apabila Bluey menolak Bingo di atas katil, kita dapat melihat sesuatu yang pelik berlaku pada Bingo. Jika kita perhatikan Bingo dengan teliti, kita dapat melihat bahawa dia mempunyai bulu berwarna coklat di belakangnya. Ketika Bluey menolak Bingo di atas katil pada masa itu, bulu di belakang Bingo telah hilang. Biasanya, bulunya sepatutnya seperti ini. Tetapi dalam babak ini, bulunya kelihatan sangat pelik. Satu lagi kesilapan animasi yang kami temui adalah dalam episod Spy Game. Dalam episod ini, Bluey dan rakan-rakannya berkumpul untuk barbeku yang menyeronokkan di taman. Bluey dan Mackenzie sedang bermain perisik, cuba mengumpul sampel rambut untuk membuat ramuan istimewa. Tetapi keadaan menjadi kelam kabut menyebabkan banyak kekeliruan. Tiba-tiba, berlaku kebakaran besar dan rancangan makan malam mereka jadi huru-hara. Sekarang, bukan sahaja jalan ceritanya penuh dengan pelbagai kejutan, malah animasi dalam episod itu pun agak mengelirukan. Apabila Bingo dan Bandit sepatutnya berada di dalam bilik air bersama, Bandit menunggu Bingo selesai menggunakan tandas. Sesuatu yang lucu berlaku. Bandit dilihat berada di luar, sedang memanggang sausage di atas barbeku pula. Macam mana dia boleh sampai ke sana dengan begitu cepat? Dan kemudian, kejutan. Bandit tiba-tiba muncul secara ajaib di dalam bilik air bersama Bingo, membantu mencuci tangan. Adakah dia boleh teleport sekarang? Tapi, ini bukan satu-satunya kesilapan animasi dalam episod ini. Kembali ke parti, ketika Bluey dan Mackenzie bergegas untuk mengumpul lebih banyak rambut untuk ramuan mereka, perhatikan satu butiran animasi yang mudah terlepas pandang. Selepas mereka pergi, anda boleh nampak Honey dan Chloe dalam posisi gembira. Tapi dengan sekelip mata, mereka tiba-tiba bertukar ke posisi main cak-cak tanpa sebarang peralihan yang lancar. Ia adalah butiran kecil yang mudah terlepas pandang semasa menonton, tetapi jika anda jeda video dan lihat dengan lebih teliti, anda pasti akan perasan. Sekarang, mari kita bincangkan tentang kesilapan dalam salah satu episod Bluey yang paling digemari. Dan saya memang bercakap tentang episod berkemah itu. Dalam salah satu babak di mana Bluey dan keluarganya berkumpul bersama keluarga Pakcik Stripe di sekitar unggun api memanggang marshmallow, kami perasan satu kesilapan yang sangat lucu. Apabila Stripe menutup matanya, kita dapat lihat salah satu matanya tertutup ke arah yang bertentangan, seolah-olah ia terbalik. Mata yang di bahagian luar pula tertutup secara normal. Mata yang di bahagian dalam babak itu pula kelihatan seperti terbalik. Dan kita betul-betul nampak semua ini dalam sekelip mata. Dalam episod Smoochie Kiss, Bluey dan Bingo tidak mahu Chili memberi ciuman Smoochie kepada Bandit. Jadi, mereka berpura-pura menjadi pengawal peribadi Bandit, melindunginya daripada Chili. Kemudian dalam episod itu, kita boleh lihat mereka masuk ke bilik Dobby. Sekarang, perhatikan betul-betul. Jika kita zoom pada pipe di tab Dobby, pipe itu boleh dilihat dengan air panas di sebelah kiri dan air sejuk di sebelah kanan. Juga, pipe air panas menghadap pintu bilik air. Tetapi kesilapannya ialah, apabila Bandit keluar dari bilik air, pipe-pipe itu kini telah bertukar posisi. Sekarang, air panas berada di sebelah kanan dan air sejuk di sebelah kiri. Pipe itu nampaknya ada fikiran sendiri. Sekarang, kesilapan seterusnya ini memang kelakar. Dalam episod Favourite Thing, mari kita lihat pinggan Bingo sekejap. Seperti yang kita boleh lihat, ada 4 biji tomato cherry di atas pinggan Bingo. Dan semasa cuba mengambilnya dengan garpu, satu jatuh dari meja dan satu lagi terbang lalu terkena kepala Bandit. Jadi sekarang hanya tinggal 2 saja, betul? Tetapi kesilapannya ialah, beberapa saat kemudian, apabila kita melihat pinggan itu dari sudut yang berbeza, kita boleh perasan bahawa masih ada 4 biji tomato di dalamnya. Sekarang, inilah yang kita panggil sebagai magic tomato berganda. Sekarang, mari kita lihat satu lagi kesilapan kesinambungan. Dalam episod Grannies,
Bluey dan Bingo sedang bermain permainan olok-olok, berpura-pura menjadi nenek bernama Janet dan Rita. Dalam salah satu babak di mana nenek-nenek itu masuk ke dalam kereta mereka, kita boleh perasan bahawa kaki mereka menembusi lantai kenderaan tersebut. Tetapi kesilapannya ialah, beberapa saat kemudian, apabila kereta nenek itu terlanggar, kita boleh perasan bahawa bahagian bawah kereta itu sepenuhnya pejal. Tiada ruang untuk kaki menembusi. Tetapi tadi, kita jelas nampak kaki mereka menembusi lantai. Dalam episod Rock Island, Bluey dan Bingo berpura-pura bahawa mereka tinggal di sebuah pulau terpencil di belakang rumah dan mereka menemui bandit terdampar di pantai. Bandit perlu menerima sisi kanak-kanak dalam dirinya jika dia mahu menjadikan pulau permaidani Bingo dan Bluey sebagai rumahnya. Di bahagian akhir episod, bandit kembali ke rumahnya dari pulau olok-olok itu. Apabila bandit sedang memerhati anak-anak perempuannya dari rumah, anda boleh perasan ada sebatang pokok di latar belakang. Tetapi dalam babak seterusnya, pokok itu hilang. Tadi, kita boleh nampak dengan jelas bahawa memang ada pokok di situ. Lebih pelik lagi, selepas hilang, beberapa saat kemudian, pokok itu muncul semula. Nampaknya pokok itu sedang bermain sorok-sorok. Dalam episod Kari Quest, Bingo dan Bandit pergi ke rumah Mackenzie untuk bertukar kari. Bila mereka sampai di rumah itu, lihat pintu ini betul-betul. Sekarang ingat reka bentuknya sebab sesuatu yang pelik akan berlaku. Selepas bertukar kari, Bingo dan Bandit keluar dari rumah dan dalam satu babak kita lihat rumah itu dari jauh. Tapi lihat pintunya. Ia kelihatan sangat berbeza daripada sebelumnya. Dan bukan itu sahaja. Ada lagi kesilapan dalam episod ini. Semasa Ibu Mackenzie sedang melukis muka Bingo, perhatikan dia memegang berus dengan cat hitam. Tapi bila dia tunjuk hasilnya kepada Bingo, kita nampak dia melukis misai putih dengan cat hitam. Dan yang lucunya, dia langsung tak ada cat putih. Dalam episod kafe, Bandit bawa Bluey ke taman permainan dan dia jumpa kawan baru, Winnie. Nampak biasa saja kan? Tapi cuba perhatikan betul-betul. Bila Winnie dan ayahnya sedang berjalan ke taman, laluan pejalan kaki itu ada jalur-jalur melintang yang menarik. Tapi sebaik saja mereka melangkah masuk ke pintu pagar, jalur-jalur itu hilang. Adakah ini magic atau satu kesilapan yang licik? Dan itu bukan semuanya. Lihat pada batu-batu kecil itu. Mula-mula, ada satu batu kecil di depan meja Bluey dan 3 di sebelah kanan. Tapi bila kita lihat dari sudut yang berbeza, batu kecil di depan itu telah hilang dan bahagian kanan tiba-tiba penuh dengan batu-batu kecil. Adakah seseorang telah menumpahkan satu beg penuh batu masa kita tak tengok? Atau animator terlupa? Sekarang mari kita teruskan ke kes seterusnya. Dalam episod Relax, Bluey dan Bingo sedang bersiap untuk melompat ke dalam tap mandi. Lihat betul-betul di situ. Nampak botol syampu itu? Label biru itu menghadap anak-anak dengan jelas. Tapi tunggu dulu. Sebaik saja mereka melompat ke dalam tap mandi, label itu hilang. Sekarang, ia menghadap ke arah lain. Dalam episod Kari Quest, Bingo dan Bandit pergi ke rumah Mackenzie untuk bertukar kari. Bila mereka sampai di rumah itu, lihat, pintu ini betul-betul. Ingat leka bentuknya? Sebab sesuatu yang pelik akan berlaku. Selepas bertukar kari, Bingo dan Bandit keluar dari rumah itu. Dan dalam satu babak, kita lihat rumah itu dari jauh. Tapi tengok pintunya. Ia kelihatan sangat berbeza daripada sebelumnya. Bukan itu sahaja, ada lagi kesilapan dalam episod ini. Semasa Ibu Mackenzie sedang melukis muka Bingo, perasan tak dia pegang berus dengan cat hitam? Tapi, bila dia tunjuk hasilnya kepada Bingo, kita nampak dia melukis misai putih dengan cat hitam. Dan yang lucunya, dia langsung tak ada cat putih. Dalam episod Ragdoll, kami perasan banyak kesilapan. Tengok pada sofa tu. Hanya ada satu bantal. Tapi sekejap tadi, ada sebuah buku juga. Dan sekali lagi, beberapa saat kemudian, bila kita lihat bilik dari sudut berbeza, buku itu kembali di atas sofa. Tapi kali ini, ada beberapa lukisan di atasnya. Sedangkan tadi, tiada apa-apa di kulitnya. Dan itu belum semuanya. Dalam babak ini, fokus pada rak di sini. Seperti yang kita boleh lihat, ia dipenuhi dengan pelbagai barang. Tetapi apabila kita lihat rak itu dari sudut berbeza, semua isi rak itu telah hilang. Malah bilangan rak di tengah juga berubah. Tadi hanya ada satu, tapi sekarang ada 2. Dan kesilapan terakhir dalam episod ini
boleh ditemui dalam babak di mana bandit sedang berguling turun dari tangga. Nampaknya dia seperti tersekat dalam ulangan kerana bingkai gambar yang kita lihat di dinding asyik berulang. Kembali ke episod Kari Quest. Apabila kita melihat pemandangan lapan terbang, kami perasan satu kesilapan yang lucukan. Lihat pada papan tanda di atas bangunan lapangan terbang itu. Yang satu ini pula terapung di udara. Dan juga, apabila gadis-gadis healer sedang membuat panggilan FaceTime dengan bandit, kita dapat melihat paparan tablet yang di zoom masuk. Perhatikan bahawa Chili sedang memegang tablet dengan kedua-dua belah tangan, tetapi apabila babak di zoom keluar, kita dapat lihat Chili memegang tablet dengan satu tangan dan memegang Bingo dengan tangan yang satu lagi. Dan juga, memang hebat Bluey boleh mengait pada usia ini. Kami suka berkongsi kesilapan animasi yang kami jumpa dalam Bluey. Dan hari ini, kami ada beberapa lagi kesilapan untuk dikongsi dengan anda semua. Seperti dalam episod Dragon, kami ternampak satu kesilapan yang mengelirukan. Episod ini menunjukkan kepada kita perkara menarik dan hebat tentang Chili. Episod itu juga memberitahu kita bahawa Ibu Chili adalah seorang yang sangat hebat yang menggalakkan anak-anak perempuannya melakukan apa yang mereka suka. Dan satu lagi perkara menarik yang kami perasan ialah kebolehan Chili melukis dengan tangan kirinya, menunjukkan bahawa dia kidal. Tetapi kami perasan ada satu kesilapan kecil berkaitan dengan tangannya. Di sini kita boleh lihat Chili sedang melukis dengan tangan kirinya. Tetapi dalam bahagian akhir episod, apabila dia mengatakan tangannya sakit, dia dilihat memegang tangan kanannya seolah-olah tangan itu yang sakit. Sekarang, kami tak pasti tentang anda semua. Tapi itu tak begitu masuk akal bagi kami. Bukankah dia sepatutnya memegang tangan kirinya di sini? Apapun, itu tak mengubah hakikat bahawa ini adalah salah satu episod Bluey yang terbaik. Kriket memang salah satu episod kegemaran kami. Tapi ada sesuatu yang sangat pelik berlaku dalam episod ini. Kami tahu, Rusty dan Jack adalah kawan baik. Dan Rusty kadang-kadang melawat Jack. Dan dalam babak di mana ibu Jack menjemput mereka dari sekolah, Jack berlari untuk memeluk ibunya. Tapi, lihat betul-betul. Jack sebenarnya tidak memeluk sesiapa pun. Mungkin Jack sedang memeluk seseorang yang hanya dia boleh nampak. Atau mungkin, animator telah melakukan sedikit kesilapan. Kami sudah pun bercakap tentang beberapa kesilapan animasi yang kami perasan dalam episod The Creek. Dan hari ini, kami jumpa satu lagi kesilapan dalam episod yang sama. Dalam babak di mana Bluey, Bingo dan Mackenzie sedang berjalan di dalam anak sungai, kita boleh nampak beberapa berudu menggelitik jari kaki mereka, tetapi kesilapannya ialah, dalam babak seterusnya, berudu itu langsung tidak kelihatan. Dalam masa sesaat sahaja, berudu-berudu itu tiba-tiba hilang begitu sahaja. Episod Magic Asparagus mempunyai satu kesilapan animasi yang pelik di mana tapak tangan Bingo menembusi kaki ayah laki. Tetapi kita sudah pun bercakap tentang perkara ini dalam salah satu video kita sebelum ini. Tapi kami perasan ada satu lagi kesilapan dalam episod yang sama. Kesilapan ini berlaku di penghujung episod apabila Bluey selesai makan sayur-sayurannya dan meninggalkan meja. Jika anda perlahankan video itu, anda akan perasan bahawa untuk seketika, kepala Bluey secara ajaib menembusi kerusi semasa dibangun. Bluey memang ajaib. Sekarang mari kita lihat satu lagi kesilapan kesinambungan. Dalam episod Grannies, Bluey dan Bingo sedang bermain permainan olok-olok berpura-pura menjadi nenek bernama Janet dan Rita. Dan dalam salah satu babak di mana nenek-nenek itu masuk ke dalam kereta mereka, kita boleh perasan bahawa kaki mereka menembusi lantai kenderaan itu. Tetapi kesilapannya ialah, beberapa saat kemudian, apabila kereta nenek-nenek itu terlanggar, kita boleh perasan bahagian bawah kereta itu sepenuhnya pejal. Tiada ruang untuk kaki menembusi. Tetapi tadi, kita jelas nampak kaki mereka menembusi lantai. Seterusnya, dalam episod Christmas Swim, kami perasan satu kesilapan yang sangat menarik. Dalam episod itu, seluruh keluarga healer telah berkumpul bersama dan sedang membuka hadiah mereka. Namun, apabila tiba giliran Muffin untuk membuka hadiahnya, sesuatu yang luar biasa berlaku. Perhatikan bahawa bungkusan itu dibalut dengan kemas seperti sepatutnya, dengan lipatan kertas hadiah yang biasa. Tetapi apabila Muffin mengoyakkan kertas di sekeliling hadiah itu, jika anda lihat di bahagian sisi kotak, anda akan nampak lipatan balutan itu tiba-tiba hilang begitu sahaja tanpa sebab. Ini nampaknya seperti magic Muffin. Seterusnya, dalam episod Dirt, Bluey dan Bingo sangat seronok bermain dalam timbunan lumpur yang besar dan Judo sangat ingin bermain lumpur bersama Bluey dan Bingo, tetapi dia tidak sepatutnya mengotorkan dirinya.
Kemudian dalam episod itu, kita dapat lihat Judo kelihatan sedih dan duduk di tangga depan rumahnya. Sekarang, lihat dengan teliti. Tepat ketika Wendy pergi duduk di sebelah Judo untuk menenangkannya, ekor Wendy menembusi tangga itu. Ia berlaku selama 1 milisaat sahaja. Tetapi, mata tajam kami berjaya menangkapnya. Episod Duck Cake sememangnya salah satu episod paling lucu yang juga membuatkan saya rasa simpati terhadap Bandit. Inilah episod di mana, sebagai seorang ayah yang baik, dia cuba membuat kek berbentuk itik, tetapi dia gagal teruk. Namun, kesilapan itu bukan di situ. Apabila Bandit mencarangkan kepada Bluey bahawa dia akan memberinya pelekat bintang emas untuk setiap mainan yang dia selamatkan, ia adalah satu tawaran yang baik. Perhatikan bahawa helaian pelekat itu lengkap. Dan apabila dia tiba di dapur, sejurus selepas itu, helaian tersebut mempunyai 1 bintang kurang. Setakat ini, kita tidak boleh kata ia satu kesilapan kerana dia mungkin telah meletakkan pelekat itu semasa dalam perjalanan dari ruang tamu ke dapur pada bila-bila masa. Tetapi, apabila dia kembali ke ruang tamu untuk bercakap dengan Bluey, sambil memegang mangkuk di mana dia sedang membuat adunan kek, kita lihat dia memegang helaian pelekat itu sekali lagi dan ia lengkap semula. Sekarang kita memang boleh kata bahawa itu adalah satu kesilapan. Dan jika anda sedang menikmati video ini, jangan lupa untuk tekan butang suka. Dalam episod Seesaw, apabila Bluey dan Bingo sedang bermain, kita boleh lihat bahawa seperti jongkang-jongkit biasa, setiap orang yang duduk di setiap sisi mempunyai pemegang untuk dipegang. Tetapi apabila Bandit turut serta untuk memberi pengajaran kepada anak-anak, kita lihat Bluey meluncur turun di jongkang-jongkit sehingga dia terlanggar belakang Bandit. Persoalannya, bagaimana Bluey boleh melakukan perkara ini? Kerana sepatutnya ada pemegang yang menghalang. Jelas sekali. Pemegang itu sepatutnya berada di antara Bluey dan Bandit pada saat ini, tetapi ia tiba-tiba hilang. Apabila Bluey dan Bingo berada di sebelah bertentangan dengan Bandit, kita dapat lihat bahawa pemegang itu telah hilang. Tetapi bukan itu sahaja. Apabila Crowy muncul dan cuba membantu gadis-gadis itu, kita dapat lihat bahawa pada saat ini, pemegang itu muncul semula. Ini jelas satu kesilapan logik. Dalam episod Facey Talk, Bluey, Bingo, Socks dan Muffin sedang membuat panggilan video antara satu sama lain. Dan juga, semasa mereka berbual, mereka juga sedang melukis. Tetapi, kemudian dalam episod itu, Stripe mahu telefonnya semula, tetapi Muffin enggan memberikannya. Dan Stripe mula mengejar Muffin yang sedang berlari dengan telefonnya. Dan semua ini berlaku sementara panggilan video masih berjalan. Kemudian, dalam episod itu, telefon itu secara tidak sengaja terlepas dari tangan Muffin dan terbang keluar melalui balkoni. Tetapi tunggu, lihat sini. Apabila telefon itu terbang ke udara, panggilan video masih berjalan. Tetapi melalui kamera, kita dapat lihat bahawa balkoni itu kosong, bermakna tiada sesiapa di sana. Tetapi apabila melihat melalui kamera Muffin, kita dapat lihat Muffin, Stripe dan Trixie berada di balkoni. Sekarang, ini adalah satu kesilapan yang pelik.